Okey, bye. Okey, guys. Terima kasih. Doa. InsyaAllah. Inilah Felda cahaya baru yang sebenarnya sangat kontroversi lah kerana penoka dulu kena tipu. So, dia orang semua hilang tanah semua dah 30 tahun. Sekarang tanah semua dah dijual ke orang lain. Dia tak dapat pampasan penuh. Jadi dia memang dia orang kena scam. So sebab konon ini generasi pertama datuk nenek dia orang semua kononnya kalau sign power of attorney nanti dia dapat bayaran masa tu dia janjikan 1 juta satu keluarga. So dia dapatlah dalam 100-200 ribu dulu. Kononnya bila dah dibangunkan nanti daripada keuntungan itu bayar balik kat dia orang. So for that dia orang kena sign power of attorney lah kan. So bila sign power of attorney, kerajaan negeri pun membenarkan semua hak milik tanah dia orang tu dah dipindahkan kat syarikat. So syarikat tu kemudian tak bangunkan. So tanah tu tak habis macam tu lah. So sekarang dah 30 tahun masih ni dalam awal 90-an lah kan. So masih lagi bergaduh pasal pampasan lah. Tapi kalau dapat pampasan pun masalah sebab yang anak cucu semua ni they are not a party to the agreement. So kalau ada award pun mak ayah datuk dia orang semua dah meninggal. So then you nak pecahkan pula faraid semua. So most probably generasi ketiga pun tak merasa. So dia orang ni contoh yang terbaik lah. Politician come and go, janji macam-macam. Aku nak datang pun segan tau. Because kita politician Sebab dia orang pun tahu tiap-tiap kali orang people come and go, dia janji macam-macam. Kes dia orang sampai cucu-cicit tak habis kan. But if anything, itulah UMNO. Yang UMNO yang duk kata apa nama ni, hidup Melayu kita pertahan stabil kan. Kalau nak tahu UMNO yang betul, datang kat Cahaya Baru lah. Then you see apa yang the misery yang UMNO tinggalkan lah kepada orang biasa. Sebab bila dia orang so powerful dulu in the 90s, 80s kan, dia buat macam mana pun, orang hilang tanah macam mana pun, tak ada pilihan. Akhirnya dia menang juga. Penduduk kat sini tak boleh buat apa pun. Ada pun banyak lagi UMNO pun kat sini kan. So that's the story. Okay. Yellow Durian.